Darah belangkas warna biru dan ini sebab dia. Kita kena faham dulu fenomena warna ialah satu fenomena yang berlaku bila mana mata kita tengok objek yang pantulkan panjang gelombang cahaya ataupun wavelength cahaya yang tertentu. Kalau objek tu pantulkan panjang gelombang cahaya yang warna biru, memang kita nampak objek tu sebagai warna biru lah. Macam yang berlaku dekat langit. Sebab apa langit warna biru? Sebab gelombang cahaya warna biru tu lebih dipantulkan daripada gelombang-gelombang cahaya warna lain. Jadi fenomena yang sama juga berlaku pada darah belangkas. Macam darah manusia yang warna merah, dia jadi sebab dalam darah kita ada satu protein yang kita panggil sebagai hemoglobin. Dalam hemoglobin ni ada zat besi, dan bila mana zat besi berinteraksi dengan oksigen, mereka akan lebih pantulkan cahaya yang warna merah, sebab itulah darah jadi warna merah. Tapi dalam darah belangkas, dia tak ada struktur hemoglobin untuk bawa oksigen. Dia menggunakan molekul yang lain iaitu homosianin. Bila bereaksi dengan oksigen, dia akan memantulkan cahaya warna biru. Sebab itulah kita nampak darah belangkas ni warna biru. Dan sebenarnya bukan darah belangkas je yang warna biru. Banyak je lagi haiwan-haiwan dalam alam semula jadi ni yang darahnya berwarna biru. Sesetengah laba-laba, ketam dan spesies sotong pun ada yang warna biru sebab mereka menggunakan struktur homosianin ni. Dan kalau nak sembang pasal warna darah, warna lain daripada warna merah dan biru pun ada. Dia bergantung dekat struktur yang mereka gunakan untuk bawa oksigen. Macam darah sesetengah spesies mengkarung, lintah ataupun cacing, mereka mempunyai darah warna hijau. Dan ada juga spesies yang darah dia tu berwarna violet. Walaupun warna darah belangkas ni agak aneh sebenarnya untuk kita, tapi dia banyak jasa sebenarnya. Ada sesuatu dalam darah belangkas ni yang boleh digunakan untuk menghasilkan sesuatu yang kita panggil sebagai limulus amiboside lysate, sejenis bahan yang kita boleh guna untuk detect pencemaran kuman masa kita nak buat ubat ataupun buat vaksin. Jadi ada banyak demand sebenarnya untuk darah belangkas. Tak pasti harga sebenarnya macam mana, tapi dalam dunia pharmaceutical, 1 liter darah belangkas ni boleh cecah berpuluh-puluh ribu ringgit. Dan bila cerita pasal limulus amiboside lysate yang ada dalam darah belangkas ni, sekitar tahun 2017, saintis daripada Universiti Malaysia Terengganu berjaya hasilkan sendiri kit pengesanan pencemaran bakteria menggunakan darah belangkas ni, yang mana kit ni dapat setanding dengan kit-kit yang selalu kita import daripada luar. Tapi nak cerita dekat sini, darah belangkas ni walaupun nampak aneh berwarna biru, sebenarnya dia ada banyak fungsi untuk kita.